2025. Dengan penuh takzimnya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dihormati Pengerusi Majlis yang berbahagia Datuk Syekh Muhammad Zaki bin Syekh Abdul Rahman, Pengerusi Eksekutif SN Zaki Konsultasi in Education, yang bersaudara dan Sri Nadia Bini Mislan, Pengarah Urusan SN Zaki Konsultasi in Education, dan terhormat barisan guru, ibu bapa yang dikasihi dan anak-anak pelajar yang dikasihi dan dirahmatikan pada hari ini, serta hadirat dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang yang berbahagia di tempat yang indah dan permai untuk merayakan anak-anak semalam, anak-anak yang telah dididik, yang telah ditarbiyah oleh para mu'allim dan mu'allimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat melihat wajah-wajah ceria mereka pada hari ini dalam dewan yang bilang-bilang ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kita panjangkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan lebar dunia dan izin kita dapat bersama-sama berhimpun dalam majlis yang dibina Tuan. Hadirin hadirat sekalian, dan untuk makluman yang berbagai datuk, PKS kali ini juga sebenarnya dengan kerjasama pihak JKS dan Anis Selangor sedang memperkukuhkan modul MBBK dan inklusif untuk dilaksanakan secara berbaikkan sekolah-sekolah insya-Allah. Kerana kita melihat murid-murid ini ada di dalam kalangan murid kami yang keseluruhannya bukan yang inklusif tetapi keseluruhan murid kami 2,250,000 murid ada di kalangan mereka itu ada inklusif. Jadi kami melihat ada keperluan untuk kami juga seiring seperti mana yang diusahakan oleh pihak SMK. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bagi pihak Jabatan Islam Selamat ingin mengucapkan jutaan tahniah kepada Sekolah Islam Federasi Puncak Jalil yang berjaya memperoleh JPS cemerlang dalam ujian penilaian kelas KAFA IPKK baru-baru ini dan penilaian Sekolah Agama PSAD yang berlaku banyak dan juga akan mengucapkan jutaan tahniah kepada urusan SSN. Akhir kata, tahniah kepada semua pelajar yang diberikan anugerah pada hari ini. Semoga kejayaan ini menjadi semangat untuk terus berusaha dan mencapai lebih banyak kemalangan pada masa akan datang dan seterusnya menjadi pelapis generasi pimpinan ummah pada masa akan datang insya-Allah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya meresmikan Majlis Graduasi Penyampaian Anugerah Konsen tahunan 2025 dan Pelajaran Al-Husni Special Education. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Halim bin Saljadi atas ucapan dan perasmian sebentar tadi. Mohon Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Halim untuk terus kekal berada di atas pentas bagi menyempurnakan gimmick perasmian. Majlis menjemput Datuk Syekh Muhammad Zaki bin Syekh Abdul Rahman, Datin Siti Nadia binti Mislan, Dr. Komini, Tuan Teknologis Imanuddin bin Hasbullah, Dr. Ahmad Idham bin Ahmad Nazri, Dr. Nik Nur Azlinda binti Datuk Hussein, dan Tuan Muhammad Arifin bin Samiun untuk naik ke pentas utama bagi menyempurnakan gimmick perasmian majlis. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
dia dulu, lepas tu masih itu baru dah beralih pada tanya pertama tu. Supaya dia boleh turun. Terima kasih diucapkan kepada Barisan Dip Kehormat atas penyempurnaan gimmick perasmian majlis. Dipersilakan Dip Kehormat kita dipersilakan dulu. Kini Masya Allah, kalau kita lihat video sebentar tadi adalah satu video yang auranya luar biasa. Masya Allah. Terutamanya pengakhiran tadi. Letupan itu sangat menggegarkan jiwa kita. Betul. Satu dia. Masya Allah. Dan kalau kita tengok, beruntung ya adik-adik zaman sekarang, Masya Allah. Kalau zaman kita dulu mungkin, kalau graduasinya mungkin di padang bola mungkin. Betul. Tapi Alhamdulillah rezeki anak-anak kita sekarang ini berada diraikan Ya. di hotel seperti ini dan mudah-mudahan terus bersemangat untuk mencapai kejayaan di masa depan. InsyaAllah. Baik. Jadi, mari kita sama-sama beralih tayangan montaj video korporat sekolah rangkaian SM Zaki Education. While racing for success, many chase knowledge but forget wisdom. Founded in 2011, SM Zaki Education began with one belief, that every child deserves an education that awakens both the mind and the soul. We nurture students to become confident, ethical and future-ready Muslim leaders, guided by faith, fluent in modern skills and grounded in global responsibility. From early learning to international education, every campus opens a new chapter in growth, character, and leadership. Our students master both national and international syllabus, KSPK, KSSR, and KSSM under the Ministry of Education. Jabatan Agama Islam Selangor, JAIZ, Ikram Muslim, FACES, and LCCE for special education, and Cambridge, GCSE, cultivating analytical minds that think critically and communicate clearly. Faith anchors every lesson. They learn that knowledge without Iman is blind, and Iman without action is incomplete. Here, leadership begins with humility. Beyond books, they explore. Through innovation, arts, and sports, learning the discipline of performance and the joy of discovery. At SM Zaki Education, we strongly believe that every child has unique potential that must be explored and developed. To nurture great leaders, we emphasize in academic and linear knowledge, character building, moral values, and the enhancement of soft skills. Parents and teachers must work together. And together, we strive to achieve our goal and mission to succeed and contribute meaningfully to the world. As we expand, our vision remains to produce a generation that leads with intellect, serves with compassion. We build leaders who serve. True authority comes not from control, but from contribution. Every child, regardless of ability, deserves a space to shine. Through Al Husni Special Education, each child finds voice, rhythm, and worth. So welcome to our Special Education Program. So we hope to see you soon. Education is a shared journey. Parents, teachers, and students growing together as one
and scratch. We also have exciting outdoor activities such as golf class, art class, piano class, and many more. Last but not least, we also learn linear subjects to prepare for the UPKK and the SRA examinations. Everybody is aware that the world is moving faster than your textbook, and do not base yourself into the exam and chasing after the score. Other than that, you should actually focus and moving out of the comfort zone. At the same time, to be able to talk to the people that with different thinking, you actually dive into the questions of why. Stay curious. Curiosity is the muscle. The more you use it, the better it is. The one thing that I like about the school is the modern facilities and experienced teachers. We also have sports day here, which is very fun. But what are the examples of sports education? Archery, football, and also futsal. My favorite is netball. My favorite is badminton. What I like about street beauty, they have unique ideas to make learning fun. Really? Yes, we also have activities at the first day like PTRFN and Sunnah activities like swimming, archery, and horse riding. We stands as a leading Islamic educational institution dedicated to nurturing a new generation of knowledgeable leaders. Guided by the Quran and the Sunnah, we strive to develop students of noble character, equipped with skills across diverse fields. Nurturing great leaders. Come and join us at Street Beauty for Islamic environments, friendly classmates, And learning teachers. Bye! Come and join us at Smart Education Preschool. Come and join us in the Super IGCSE, where you will break your priceless unforgettable school memories. Nurturing great leaders with faith, knowledge, and integrity. Building a generation aligned with the teachings of the Quran and Sunnah, guided with knowledge, strengthened with character, and inspired with purpose. This is our commitment, and this is our promise as we continue shaping the future. Hadirin sekalian, berikan tepukan gemuruh untuk rangkaian SM Zaki Education. Saya dan Hazin Helmi macam bercita-cita nak masuk jadi pelajar rasanya. Begitu hebat sekali sekolah ini, dan kita fikir kalau masa depan ni bolehlah hantar anak-anak pergi ke sana sebab semuanya komplit. Betul. Ada sukan sunnah, ada belajar untuk education. Dan yang menariknya bukan saja itu, tapi ada Islamic environment dan Masya Allah. international punya environment. Kami suka, kita rasa terja. Allah Akbar. Jangan kita data pula ya. Kita sudah keluar daripada usia je, Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, majlis dengan berbesar hati untuk menjemput Adik Nur Zahra Ifah, wakil dari SME PUJ yang telah mengharumkan nama sekolah di peringkat antarabangsa di Brisbane, Australia untuk membuat satu persembahan silat. Dengan itu berikan tepukan gemuruh untuk Adik Nur Zahra Ifah. Kita Adik, kau nanti buat ni. Kalau Adik, kita tanya. Oh, nak bagi buka mata. Nak tengok kejap. Masih dia gerak kaki. Masya Allah.
Pilih kau, siapa nak jadi? Kalau buat tenang taekwondo dia lagi higher lagi. Kalau macam silat kita tengok dia tenang macam Jadi masa yang telah ditunggu-tunggu, semua mengambil hidangan di buffet. Sekarang ni, tahu tak pengarah Tersohor Ahmad Edham pun gelak di buffet. Budak sekolah rendah tahu nak buat buffet, nak buffet. Korang faham English Kajang, tapi dia orang tak semua faham English Kajang. Kena masuk SM Zaki Consultancy. Yes. Ambillah hidangan di buffet. Aduh, malunya. Kak Jan dah agak nanti kalau cakap kan salah nanti. Sebab dah tahu dah Kak Jan akan tersilap lagi. Buffet. Malunya. Buffet. Lepas ni semua orang pergi hidangan buffet. Syukur ikan kapur, dia mengulang 2 kali masalahnya. Dia buffet tu Kak Jan gelap terus. Kak Jan suruh ikan sambung. Aku tak boleh dah. Sebab aku terasa dah malu. Malu. Kan? Kak Jan boleh. Tak apa, saya teruk lagi. Kenapa pula awak yang teruk? Awak nasib tak buffalo. Itulah. Nasib baik tak buffalo. Ada buffet. Rupanya kita orang sebut selama ni je. Korang bagi betul. Yang betul buffet bukan buffet. Dalam waktu tu semua senyap nak tunggu Kak Jan announce. Inilah masa yang ditunggu-tunggu untuk semua orang. Boleh mengambil semua hidangan di buffet. Kalau dia ada belakang. Wah. Ni semua pelajar cemerlang, guys. Semua pakai sarung tangan. Pakai belakang. Ya. Aku tak keluar ilmu tutup. Ya, kalau dekat live tu faham lagi. Ni secara live. Masya Allah. Jadi MC pula tu kok gila. MC tersilap. Confident is the key. Kirim salam ke adik. Diorang kirim salam. Sekolah menengah? Sekolah rendah. Oh, Masya Allah. Sekolah rendah, guys. Dia bukan Kak Jan merajuk. Bila masa? Diorang memang suka panjangkan isu merajuk. Maksudnya dia orang merajuk, lepas tu kata kita merajuk. Ya. Kau jangan pergi mengadu dekat live orang lain pula. Diorang yang buat hal, diorang yang mengadu. Dia tanya, Kak Ika merajuk. Macam ni lah. Tak ada benda. Diorang yang merajuk sebab kita tinggal diorang. Lepas tu Kak Jan kata, sebab merajuk kenapa? Sebab kena tinggal. Habis tu kalau meninggal nak merajuk. Terus Kak Jan end live. Lepas tu Kak Jan merajuk. Bukan dia merajuk ke? Siapa merajuk sekali? Dalam hidup korang kena biasa ditinggalkan. Sebab cinta itu sakit. Makan buffet. Buffet. Dia kepung-kepung. Aurat. Kak Jan kepung-kepung lagi. Tinggi kan diorang? Thank you. Alhamdulillah. Kat mana ni? Putrajaya. Ya, baru cakap adalah. Dia lebih tahu pula dah. Betul esok datang Penang. Kak Jan rasa drama je dia tu. Kak Jan rasa jangan salah. Dia menjelaskan buffet. Yelah, sebab Kak Jan pula gelak lagi. Tapi maknanya orang tahu Kak Jan tersilap. Kalau Kak Jan confident, Kak Jan tak gelak. Mesti dia kata, dia tak reti lah. Macam dia rasa dia memang tak reti pun. Kak Jan gelak. Oh, air. Ahmad mesti tak tahu ikan beatbox. Last kali buat beatbox. Oh, Masya Allah sedapnya. Ada dapat lagi sekali lagi semua juga. Itulah. Minum dia macam sedap. Kuk. Kita tambah. Bila makan mie, ada mie juga. Muka Kak Jan macam ada bintik-bintik kata-kata. Man sallaita bi kulli anbiya ayat. Cuba sedar umur 40.
Ha? Tak sedap pun? Nanti kalau Kak Aja umur 60 tak ke Yelah, dia kalau 60 Kita macam pergi meneran je. Jangan neran-neran. Jangan neran-neran, jangan nekan-nekan. Work is fun, guys. Tapi mula-mula aku lagi ada dunia paling tipu-tipu. Tiba-tiba dunia is fun. And work is fun. Working is fun. Especially when we work in fun fair. It's very fun. And fundamental. Sebenarnya Kak Ika nampak normal untuk umur Kak Ika. Tapi Kak Jai yang tak normal. Sebab Kak Jai sangkut botak umur belasan tahun. Belasan tahun korang macam ni ke? Tak kan? Diorang lagi matang. Diorang yang cakap jangan nekan-nekan. Fokus kalau tak boleh fokus kerja, off comment. Bagus. Itulah latihan dia. Nanti bila besar korang jadi macam Kak Jah. Macam tu. Dulu Kak Jah dulu matang. Darjah 6 Kak Jah dah matang. Darjah 5. Kak Jah dah ready for UPSR. Lepas tu what happened? Kenapa dia terbalik? Tak, waktu tadi Kak Jah dah matang. Fikir untuk cari duit. Nak bantu keluarga. Yes. Mungkin sebab awal sangat Kak Jah matang. Bila besar hilang kematangan. So nanti adakah Ika kalau nak masuk umur 30 kan jadi Kak Jah pula sebab kau cepat matang? Ya, see? 2 tahun lagi. Yes. 2 years advance. Tapi betul lah guys, sebab masa Kak Jah umur 20-an tu budak-budak tu ada lah. Tapi ada lah bila Kak Jah forum tu nampak serius. Yes. Masuk 30 je, serius lah Kak Jah macam ni. Yes. John J. Kak Jah baru nak ambil UPKK. Betul lah. Ni kawan-kawan Kak Jah di semua ni. Tapi sebab Kak Jah jadi MC kan, so Kak Jah tak dapat anugerah kat sini. You pilih lah sendiri. Kalau nak start kita. Kalau perlu start, kita beritahu lah. Bagi kita tunggu signal je untuk continue. 10 minit dia nak makan kan? Yelah. Dia terganggu. Tak boleh fokus pula kesian orang ambil anugerah orang tak tengok kan. Sekejap dia dah makan ke? Belum faham? Nanti kita bagi tahu sebab signal kan? Betul sebab nanti orang tak fokus dia ambil anugerah kan. Nanti dia akan sedih nanti. Bersama dulu. Tu. Betul. Oh, kota tinggi ni. Betul. Kenapa tak makan lagi? Dia kata kami kena berbaris kat sini. Salah apa ni? Daripada tadi kita berbaris. Daripada luar macam dalam. Betul. Ini adalah untuk latihan kita. Makanan kita zikir. Akhir zaman kadang kita tak tahu ada makanan ke tidak ya. Makanan rohani. Kita tertarik tadi kalau makanan zikir. Sebab kita orang dah lepas sekolah rendah. Ya, kami dah sekolah dah lah. Bukan rendah tapi dah lah. Macam tu. Jadi memang kehidupan kita dah jenam ya bukan? Dah jenam masya-Allah. Berapa subjek? 5. Berapa subjek korang? UPKK 5 subjek? InsyaAllah. Straight A's ke semua ni? Oh, tapi power lah UPKK. Kita orang UPP sendiri je. UPKK tak ada. Okay lah, mesti korang tak faham kan? Saya Gen Millennial. Korang Gen apa? Alpha? Oh, patutlah insyaAllah. Tak lama lagi aku betulkan Gen lah. Gen Z dah tak famous lah. Yes, Gen Alpha. Lepas tu Gen Z, Generator. Genetik. Nampak tak? Kita orang ni kalau ambil Hamis program, bukan je buat kerja. Layan orang, tanya sini sana. Masya Allah, sampai ada yang komen macam tak berhenti berehat. Masya Allah, dunia memang tempat berpenat. Akhirat itu tempat berehat. Mana kita nak cari orang yang bangga diri secara public? Betul, ini namanya confident yang tak perlu dibeli. Dia ada built inside. Yes, built inside buffet and go outside to the buffet. Yes, buffet and cafe. Buffet. Ya, buffet. Bukan Kak Ika mengantuk. Ini kaedah untuk Ika hilang ngantuk. Kak Ija have to do something to waken up her eyes. Or else she will die for a while. Shahid. So I have a lot of responsibility to carry on. If she hungry, angry, sleepy, and whatsoever. A lot of things. So many. Plus you guys. I'm angry, I think. Usually who's angry? Angry bird. Bird is angry. You ask the bird. Why? Why you? Why you? Kita tak boleh dengar tu. Why you? Yes, my favorite word. Why you? Dia datang kamera.
Tadi mula-mula formal lah sekali hilang dah. Kak Jah. Lain kan dengan rehearsal? Yes. Kita mampu rancang, Allah yang menentukan. Elok dari rehearsal tadi. Apa? Syahdu sangat English tu. Halo Dila. Gelak sampai pegang pun. Yelah, takkan nak macam... Kita kena ikut sekali lah. Go with the flow. We just why you. Kak Jah kita orang teringin untuk buat jadi MC majlis haiwan. Macam kucing semua tu kan. Mazrin mempersilakan. Kucing-kucing sedunia. Ya. Peserta pertama. Oyen cika bum bum bum. Miau. Peserta kedua. British Middle Hair. Kucing ketiga. British Middle Name. Wow. Kucing keempat. Australian British American Go Away. Kan best juga kalau kita orang jadi MC kepada kucing-kucing. Tak boleh. Kak Jah tak boleh lawan, tapi tak boleh lawan Kak Jah tepuk tangan. Oh, macam ni. Oh, betul. Tadi tepuk tangan macam ni. Adik belakang tu dah side eye. Korang yang suzon kat adik belakang. Kenapa? Ish. Jarang tau kita orang ni Kak Jah ni tak buat live. Jadi MC ke apa fokus. Tapi meraihkan korang semua. So korang kenalah berjiwa bersih. Fikir yang elok-elok, doakan kita orang dapat lagi banyak program yang kebabum. Dapat tengok live. So insyaAllah ada rezeki yang lain-lain. Doakan dapat jadi duta. Doakan banyak dapat rezeki supaya kita boleh menyumbang lagi banyak. Macam tu. Sebab memang kalau mission memang kena guna duit banyak. So kena cari duit banyak. Korang kena support tau. Nanti kita orang akan live 10 hari bulan untuk jual air untuk bagi kat Gaza. Janji pukul 9 malam tak silap. 10 hari bulan.